Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah kita dapat bertemu lagi setiap minggu pertama dan sekarang ni minggu yang ketiga ya. Jadi kita sambung lagi pengajian kita tanpa membuang masa. Baik, sebelum kita mulakan pelajaran kita yang baru, jadi sukalah saya mengulang kaji. Ini penting kita ingat pelajaran-pelajaran yang telah lepas. Antara yang kita belajar di perkara-perkara yang telah lepas ialah kita mengenal isim, ya, isim ataupun al-asma, isim ataupun al-asma. Kalau kita lihat ada pada nota kita yang kertas saya bagi tu, isim. Baik, isim ni artinya nama, ya, nama. Jadi dalam pengajian bahasa Arab, nahwu dan saraf ni, kita nak kenal isim ni, dia ada alamah atau petanda dia. Dia ada tanda yang kita nak kenal dia. Yang pertama, tanda isim itu ada kalimah alif lam di awal dia. Setiap kalimah bahasa Arab yang berawal dengan alif lam, yang kita kata al, ya, tak kira lah sama ada lam qamariyah ke syamsiyah ke, dalam pengajian ilmu tajwid, maka kita namakan kalimah tersebut adalah kalimah ismun, ya, satu. Itu tanda yang pertama. Yang keduanya, kalau jika kalimah tersebut tidak ada alif lam tapi ada tanwin di hujung, tanwin, sama ada tanwin depan, tanwin atas atau tanwin bawah, maka dia adalah kalimah al-ismu, nama. Yang ketiganya, jika kalimah bahasa Arab tersebut berbaris di bawah di hujungnya, baris bawah, di hujung dia, atau kita panggil baris kasrah, maka dia adalah kalimah ismun, baris kasrah. Yang keempatnya, jika kalimah tersebut idhafah, idhafah ni dia panjang sikit, dia ada bab yang khusus bagi dia. Nanti kita akan terangkan apa dia al-idhafah ni, ya. Tapi secara umumnya idhafah ini adalah sekurang-kurangnya dua kalimah, ya, itu makna idhafah, dua kalimah. Kalimah yang pertama dinamakan mudhaf, kalimah yang pertama dinamakan mudhaf, dan kalimah yang kedua dinamakan mudhafun ilaih. Kalimah yang kedua dinamakan mudhafun ilaih. Itulah namanya idhafah. Nanti kita akan ambil satu masa khusus untuk dia, untuk menerangkan tentang idhafah ni. Maksudnya idhafah adalah ismun, idhafah adalah isim. Okey. Baik. Yang kelimanya, kita nak kenal isim ni apabila sebelum daripada isim tersebut ada salah satu huruf jar, ada salah satu huruf jar yang 9, ya? Ada salah satu huruf jar yang 9, maka itu namanya ismun. Itu namanya ismun. Cuba tengok kat diagram warna hijau, ya, warna hijau A, warna hijau A. Tanda-tanda isim, kan, tanda-tanda isim. Cuba tengok nombor satu, ada alif lam, tu isim tu. Yang keduanya ada tanwin, madrasatun, isim. Yang ketiganya baris bawah. Baris bawah tu artinya di hujung kalimah tu, ya, jangan baris bawah di tengah, jangan baris bawah di depan tu, dah, baris bawah di hujung kalimah. Al-muallimi, huruf mim tu, huruf mim yang baris bawah tu, maka kalimah al-muallimi itu adalah ismun. Itu tanda. Yang keempatnya mudhaf.
Ni yang saya kata tadi, mudhaf ya. Cuba tengok Rasulullahi. Ada dua kalimah kan? Rasulullahi. Ini sekurang-kurang untuk menjadikan mudhaf tersebut mestilah dua kalimah. Kalau banyak boleh tak? Kalau banyak boleh. 10 kalimah, 1000 kalimah boleh. Okey. Cuba tengok kalimah Rasulu. Untuk menjadi kalimah mudhaf tu, Rasulu tu dia tak boleh dua perkara. Yang pertama, dia tidak boleh al-ilam. Tak boleh kita baca ar-rasulu. Ar-rasulu tak boleh. Ataupun kalimah rasulu tu tak boleh baca dengan tanwin. Rasulun. Itu pantang bagi kalimah pertama. Untuk mudhaf. Untuk mudhaf. Ya. Untuk mudhaf tu dia tidak boleh ada alif lam, satu. Yang kedua, tak boleh tanwin. Itu pantang bagi Rasul. Kemudian Allahi tu, kemudian Allahi tu dinamakan mudhaf ilaih. Mesti baris bawah. Mesti baris bawah. Mesti baca Allahi. Itu namanya mudhaf. Mana mudhaf ni kalimah pertama Rasulu tu tak boleh ada alif lam, tak boleh tanwin. Kalimah kedua mudhaf ilaih tu mesti baris bawah. Ataupun kita panggil majrur. Ya, mesti majrur. Tu. Okey. Yang kelimanya tanda ismun adalah apabila kalimah isim tersebut sebelumnya ada huruf jar. Ada huruf jar. Apa dia huruf jar? Tengok bawah tu. Tengok bawah huruf jar betul kan? Mana an tu huruf jar tu. Ila, min, rubba, fi, ala, li, ka, bi. Tu huruf jar. Ada huruf jar. Jadi selepas huruf jar ni dia adalah kalimah ismun. Selepas an tu mes isim. Contoh kita kata benda anil masjidi, mesti kena baca baik bawah masjidi tu. Dal tu mesti bawah. Sebab apa? An. Nampak? Ya. Fi contoh. Fil ma'i. Mengapa baca ma'i itu baik bawah? Sebab ada fi. Gitulah. Alal maktabi. Sebab apa ba tu baik bawah? Sebab ada ala. Ya. Sebab ada ala. Jadi selepas huruf jar tu maka kalimah tersebut mesti baris bawah. Cuba tengok balik kotak atas tadi. Untuk tanda-tanda isim tu yang akhir sekali nombor 5 selepas huruf jar satu, min ma'in. Hamzah tu baik bawah kan? Yang ataupun huruf nida. Huruf nida ni maksud dia seru. Ya Umaru, wahai Umar, dipanggil Umar. Ya muslimuna, ya ayyuhallazina amanu. Maka selepas pada huruf nida tu adalah isim. Tak boleh selepas huruf nida tiba-tiba kalimah fi'lun. Fi'il, perbuatan. Tak boleh, dia mesti isim. Ya ikhwanal muslimin. Ya ayyuhal muslimun. Macam ketubah kan? Dia mesti kalimah isim. Baik. Kemudian sebelum ni juga kita belajar dhamir. Dhamir ya. Dhamir apa dhamir? Ganti nama. Ganti nama kan? Dhamir adalah ganti nama. Dhamir ni termasuk juga kalimah isim. Yang sebenarnya dhamir ni adalah isim. Dhamir adalah isim, tapi kita panggil dhamir lah lebih sesuai. Dhamir. Ganti nama. Baik, dhamir ni sebagaimana yang saya ajar kita gunakan jari. Ya, kita gunakan jari. Kita gunakan jari. Huwa. Kat sini ada kan, kertas ni kan, huwa. Dalam ni ada tak? Ada pun. Tengok, cuba tengok kad diagram warna kuning A. Kad diagram warna kuning A. Bermula dengan huwa. Kan? Huwa ni artinya dia seorang lelaki. Kemudian huma itu menunjukkan dia dua orang lelaki.
Kemudian hum menunjukkan ramai lelaki. Kemudian hiya ni menunjukkan dia seorang perempuan. Kemudian huma menunjukkan dua orang lelaki juga. Kemudian hunna untuk ramai perempuan, kan? Kemudian anta pula. Anta ni untuk seorang lelaki, kita panggil awak, ganti nama diri kedua. Maksud dia orang yang kita cakap tu ada depan kita, awak, anta, ada depan kita panggil mukhatab. Kemudian antuma, awak dua orang, maknanya ada depan kita lah. Kita akan gunakan perbualan yang menunjukkan depan kita. Contohnya huruf tanya, kan, istifham. Hal antuma ke, hal anta ke, tak? Itu menunjukkan ada depan kita lah tu. Kemudian antum ni untuk ramai lelaki, kamu, kita panggil kamu, ya. Kemudian anti untuk engkau seorang perempuan. Hal anti, contoh fi'il mudhari', tuhibbina, ada. Itulah. Kemudian antuma untuk awak dua orang perempuan. Jadi awak dua orang perempuan dengan awak dua orang lelaki sama, kan? Betul tak? Antuma untuk awak dua orang lelaki, antuma juga untuk awak dua orang perempuan. Serupa domain. Ganti namanya sama. Dah guna gaya nak kena. Kita nak kena dia tengok ayat selepas tu. Contoh kita kata ginilah. Hal antuma tuhibbunal aruzzah, tak? Ataupun khubzah. Adakah awak suka makan nasi? Tak? Itu untuk ayat lelaki. Kalau ayat perempuan, hal antuma tuhibbani al-aruzzah, ya. Dia sama, tapi kita tengoklah maksud itu. Kemudian antunna ni untuk kamu ramai perempuan, ya, kamu ramai perempuan. Kemudian ana ni artinya siapa? Saya tak kira sama lelaki atau perempuan, kan? Kemudian nahnu ni untuk siapa? Nahnu untuk kami. Ramai lah kami. Kami ni ramai. Apa beza nahnu dengan hum? Beza, kan? Kami dengan mereka tu ramai juga, tapi mereka ni khusus untuk lelaki. Hum muslimuna, mereka adalah orang-orang Islam, kan? Kalau nahnu, kami ni boleh masuk lelaki, boleh masuk perempuan, boleh kita buat ayat nahnu muslimatun, boleh. Janji ramai nahnu muslimatun, boleh juga nahnu muslimuna. Sebab kami ni boleh masuk lelaki, boleh masuk perempuan. Kalau hum, mereka lelaki ramai. Ingat, ya. Kalau hunna apa untuk saya ingat tak tadi? Hunna ramai perempuan. Jadi hunna ni ramai perempuan. Bila kita nak buat ayat hunna, mestilah kita gunakan hunna muslimatun. Mereka adalah muslimat untuk perempuan saja. Kalau hum muslimuna, mereka adalah orang-orang lelaki Islam. Kalau nahnu boleh masuk belaka. Nahnu muslimuna boleh, nahnu muslimatun pun boleh. Faham? Itu cerita bab dhamir. Ulang kaji sikit, ya. Kemudian dalam kertas yang saya bagi ni, ya, dia ada tulis dhamir dengan isim, kan? Padanan dhamir dengan isim maksud dia. Padanan dhamir dengan isim. Baik, dalam kad diagram ni ada juga. Mana cerita? Ni. Warna hijau B. Warna hijau B. Dia kata isim bilangan dan jantina.
isim, bilangan dan jantina. Isim ni nama, dan bilangan dia akan berubah, ada penambahan apa. Dan begitu jantina tu ada penambahan apa. Cuba tengok atas sekali, mufradun, dia tulis mufradun kan. Apa makna mufradun? Mufradun satu. Mufradun ni tulislah satu, untuk satu. Tak kira lah satu orang lelaki ke, satu orang perempuan ke, panggil mufradun. Ataupun binatang ke, jantan ke betina, mufrad. Ataupun benda, nama mufrad, satu. Ya, singular dah yang dia panggil. Kalau muzakkar dia, cuba tengok, muslimun. Muslimun ni bagi depan ataupun bagi bawah, muslimin, ataupun bagi atas, musliman. Muslimun, muslimin, musliman. Betul tak? Baris belakang tu tak apalah, kita tak cara lagi, ya. Sebab apa dia bagi depan, sebab apa dia bagi bawah, sebab apa bagi atas, tak apalah, kita tak cara lagi. Cuma nak katanya muslimun, muslimin dengan musliman ni adalah untuk seorang lelaki. Seorang lelaki, namanya muzakkar. Muzakkar, seorang lelaki. Okey, cuba tengok sebelah tu, muannas. Muannas, ya? Muannas ni artinya perempuan. Dia ada penambahan apa dari segi huruf dia? Huruf ta, kan? Betul? Penambahan huruf ta marbutah. Huruf ta marbutah. Sama ada muslimatan ataupun muslimatun ataupun muslimatin. Itu kita akan bicara akan datang. Sebab apa baris belakang tu berubah? Ada sebab dia. Sebab berubah baris tu ada sebab dia. Bukan main sedap baca dia dah, ada maksud dia. Okey. Kemudian musanna. Musanna ni artinya dua. Maknanya sama ada dua lelaki, dua perempuan, atau benda tu dua. Caranya macam mana? Cara dia, kita tambah alif dan nun di hujungnya, ataupun kita tambah ya dan nun di hujung dia. Contoh dia, cuba buat lapan muslimun tu jadikan dua. Macam mana bunyi dia? Cuba tambah alif nun. Muslimani. Tambah alif nun. Cuba tambah ya dan nun. Muslimah ini. Jadilah dia dua orang lelaki Islam. Bila masa nak tambah alif nun, bila nak tambah ya dan nun, akan datang cerita. Cerita akan datang. Kemudian untuk perempuan pula, kita tambah ta, alif dan nun. Jadi apa bunyi dia? Muslimatani ataupun muslimatai ini untuk dua orang perempuan. Selesai. Kemudian jam'u salim. Tapi nama dia yang penuh dia jamak muzakkar salim. Nama penuh dia. Ada tak apalah. Dia panggil jamak salim, tak apalah. Nanti kita terang. Jamak salim, tak apalah. Okey, untuk lelaki muzakkar, nama dia sebenarnya jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Kita letak muzakkar tu tengah-tengah di antara jamak dengan salim. Jamak muzakkar salim. Tu nama penuh dia. Jangan kata jamak salim saja. Jamak muzakkar salim. Okey. Penambahannya adalah dengan kita tambahkan huruf waw dan nun. Tambahkan huruf waw dan nun. Okey, kalau muslimun adalah seorang lelaki, kalau muslimah ni adalah dua orang lelaki, kalau ramai macam mana? Muslimuna. Muslimuna. Itu menunjukkan ramai lelaki. Ataupun muslimina, ataupun muslimina. Itu untuk jamak muzakkar salim. Baik. Tengok muannas pula. Muannas pula artinya nama penuh dia jamak muannas salim. Itu nama penuh dia, jamak muannas salim. Jangan panggil jamak salim saja. Jamak muannas salim. Cara dia, kita tambah alif dan ta di hujung dia. Kalau muslimatun, seorang perempuan Islam. Kalau muslimatani, dua orang perempuan Islam. Kalau ramai perempuan Islam, muslimatun. Muslimatun untuk ramai perempuan Islam. Ataupun boleh juga kita
buat muslimatin mengikut keadaan i'rab dia akan datang, ada sebab-sebab dia, ya. Baik. Okey. Dan kita juga dah belajar padanan di antara dhamir dengan isim. Dhamir dengan isim. Ingat tak balik? Allah. Dhamir dengan isim. Okey, kalau huwa. Ingat balik ya. Huma ataupun hum. Okey. Huwa ni kita berbualah kalimah tadi lah, senang, tak pening. Muslimun. Ini padanannya. Mana huwa ni padanan dia adalah dengan muslimun. Baik. Kalau huma ni dhamir untuk berapa orang tu? Ya, 2 orang lelaki. Ya, kita buat nota sekalian 2L. 2L. Jadi kita ubahlah kalimah muslimun ni, kita jadikan 2 sebagaimana kita dalam buku diagram tadi. Apa bunyi dia? Muslimani. Ya, muslimani lah. Tu cara dia. Tu cara dia, ya. Kalau kita nak padan pula dengan hum ni, dia jadi muslimun lah. Gitu lah. Maka kalimah di sebelah ni berjuta lah kalimah dia, ya. Kita ambil kalimah mana? Hadirun. Hadirun ni artinya datang. Dia datang. Huwa hadirun, maknanya dia seorang lelaki datang, ya, ilal masjidi ataupun ilal madrasah. Okey, kalau 2 orang lelaki datang, apa bunyi dia? Huma hadirani. Dia 2 orang lelaki datang, hadirani. Kan? Kita tambah alif dan nun saja di belakang. Ini kalimah asal dia, hadirun. Jangan kita ingat muslimun je, muslimah ni, muslimunah. Ini kita tahu satu, ini kita tahu 2 lelaki, yang ni kita tahu ramai lelaki. Bila kita bagi hadirun tak reti nak tukar. Bukan nak tukar, tambah je. Kita tambah alif dan nun je belakang. Jadilah huma hadirani. Kita ingat kata kunci di penambahan kat belakang saja. Kan? Baik. Kalau hum pula apa bunyi ni? Tambah wan. Hadiruna. Gitu lah. Hum hadiruna. Kan? Bubuh lagi kalimah apa lain kita nak. Ini yang kita ubah ni kalimah isim, ya. Ya. Yang kita ubah belakang ni tambah alif nun tambah waw nun ni adalah kalimah ismun. Zahibun pula. Zahibun maknanya huwa zahibun. Zahibun ni pergi. Ni datang, ni pergi. Okey, kalau 2 orang lelaki mana? Zahibani. Kalau hum pula zahibuna. Begitulah. Kan? Mari kita tengok yang perempuan pula. Baik. Kalau perempuan, kita gunakan seorang perempuan untuk dhamir apa? Ingat tak? Ya, betul. Hiya. Ya, hiya ni untuk satu perempuan. Jadi kalau zahibun, apa bunyi satu perempuan dia? Ingat tak? Tambah ta saja. Tambah putah. Zahibatun lah. Senang je. Hiya zahibatun. Kalau lelaki zahibun, kalau perempuan zahibatun, tambah ta saja. Ingat ya, bila tambah butah ni
Dia mesti tanda menunjuk pada perempuan. Mesti menunjuk perempuan. Okey. Kalau kalimah hadirun ni, kita pandai dengan hiya. Hiya tadi apa? Hadir. Ya. Hadiratun. Ini menunjukkan perempuan. Hiya hadiratun. Okey. Baik. Sekarang ni kita nak buat dua perempuan pula. Domainnya adalah huma. Serupa je. Kalau huma untuk dua lelaki, kalau huma pun untuk dua perempuan. Cuma yang berubahnya dekat isim. Isim ni tak sama dengan zahibah ni. Kalau zahibah ni untuk dua lelaki, kalau yang ni sekarang ada sikit kelainan. Kalau kat diagram ni cuba tengok. Cuba tengok sini. Apa penambahan dia, beza dia? Ada tambah apa? Ya, ta alif nun. Tambah ta alif nun kat ujungnya tu. Kan? Jadi apa menunjukkan dua perempuan? Zahibatani. Zahibatani. Huma zahibatani. Untuk dua perempuan. Kalau hadiratun seorang perempuan, kita nak ubah jadi dua apa? Apa? Kat diagram nombor 2 tambah ta'linun, apa punya dia? Hadiratani. Ya. Hadiratani maknanya huma hadiratani. Huma zahibatani. Baik. Maknanya huma untuk dua lelaki dan huma dua perempuan sama. Dhamir. Ini kita panggil dhamir, ingat panggil dhamir. Dhamir. Maknanya huma untuk dua lelaki dengan huma untuk dua perempuan adalah sama. Ya. Yang membezakan di mana? Yang membezakan dia adalah kalimah isim selepas dia. Kalau dua lelaki kita tambah alif dan nun. Kalau dua perempuan kita tambah ta alif nun. Tu biasa. Kan? Huma zahibani, dia dua orang lelaki pergi keduanya. Huma hadirani, dia dua lelaki itu hadir keduanya. Kalau perempuan, huma zahibatani, dia dua orang perempuan hadir keduanya. Ataupun huma hadiratani, dia dua orang perempuan hadir keduanya. Okay. Okey. Cuba buat ramai perempuan. Apa domain dia bunyi? Domainnya adalah hunna. Kan? Hunna. Okey. Apa nak buat untuk ramai perempuan sini? Cuba tengok kat diagram untuk muannas. Kotak yang 3 bawah sekali. Ya. Zahibatun. Ya. Ya. Zahibatun. Hunna zahibatun. Okey. Maknanya mereka ramai perempuan itu pergi mereka. Mereka ramai perempuan pergi mereka. Kalau hadiratun adalah seorang perempuan yang pergi. Kalau ramai perempuan, hunna hadiratun. Ya, mereka ramai perempuan pergi mereka. Okey. Inilah cerita padangan dhamir dengan isim. Padangan dhamir dengan isim. Ya, boleh. Jadi kalau kita nak luahkan sikit pengetahuan kita sampai rok ni. Maknanya dekat sini boleh antar ni. Antar. Betul? Anta untuk satu lelaki kan? Anta zahibun ataupun anta hadirun. Dekat sini apa kita boleh buat? Domain apa? Antu. Ya. Antuma. Antuma zahibani, antuma hadirani. Dekat sini apa? Ya. Kita tu. Antum zahibuna, antum hadiruna. Kalau orang tanya, mana biasa
Apa beza huwa dengan anta? Boleh jawab lah kan. Huwa ni dia. Kalau anta tu awak. Awak ni mesti kita gunakan ayat menunjukkan perbuatan berada berlaku di depan kita. Kalau bahasa Arab dia panggil, kita biasa kita tambah huruf istifham, hal. Huruf istifham, tanya. Aina ke, hal ke, bimaza ke, mata. Huruf istifham. Maknanya bila kita tanya tu melambangkan depan kita tu soal. Maka kita akan guna ekonomi anta. Kalau ayat bentuk bicara cerita gitu je dia mereka, kita akan gunakan domain ini. Boleh. Mana dia? Takkan kita cakap depan dia panggil dia awak. Gunakan anta, gunakan anti untuk perempuan, kan? Kalau kita ceritakan seorang, dia tu tak ada depan kita, kita kata dia. Betul tak? Dia tak datang mana depan kita? Dia. Gitu. Kalau dia untuk lelaki, kita pakai huwa. Kalau dia untuk perempuan, pakai hiya. Kalau kita nak tukar depan kita, gunakan anti. Awak perempuan. Kalau awak lelaki, gunakan anta. Gitu. Ya? Okey, faham ya? Baik. Pergi pada kad diagram ni, warna kuning pula. Bagus kad ni. Kad warna kuning A. Okey, dia ada tadi kita cerita domain kan. Kemudian kotak yang kedua tu dia kata fi'il madhi. Ingat tak fi'il madhi? Fi'il madhi. Kad diagram warna kuning A, domain huwa huma hum ya huma hunna tu. Kemudian sebelah dia tu tulis fi'lul madhi. Fi'lul madhi ni maksud dia perbuatan yang telah berlaku. Perbuatan yang telah berlaku. Kata kerja lah kita panggil. Kata kerja benda yang kita dah buat. Akala dah makan, qara'a dah baca, zahaba dah pergi. Tu panggil fi'lul madhi. Ja'ala dah buat, khalaqallahu samawati, telah mencipta Tuhan langit bumi. Dia melambangkan fi'il madhi. Baik. Apa ustaz dia buat kosong tu, dia buat alif, buat waw, itu kata kunci dia. Kata kunci kita nak cam fi'il madhi tu. Contoh huwa. Huwa. Baik. Kita ambillah satu kalimah mudah. Zahaba. Maknanya huwa ni kita nak padankan dengan fi'il madhi, huwa zahaba. Dia kita dah tahu huwa seorang lelaki kan. Zahaba maksud dia telah pergi, dia seorang lelaki. Zahaba tu pergi. Kita pasang makna telah. Sebab apa pasang makna telah? Sebab dia menunjukkan telah berlaku, past tense. Ada past tense kan? Zahaba fi'il madhi. Dan yang dah pergi tu pula lelaki. Mestilah kita gunakan huwa. Itu padanan domain dengan fi'il. Okey. Kemudian huma pula. Huma ni adalah domain untuk dua. Kan? Dua lelaki. Cara dia kata dia tambah alif. Betul tak? Alif kan? Artinya zahaba tu kita tambah alif di belakang ba tu. Jadilah zahaba panjang. Sebab itulah Al-Quran ni kalau panjang pendek dia berubah makna. Betul? Kita baca pendek. Dah, orang kata ini mat asri 2 harakat kan. Kita tak ada baca mat. Berubah makna kalau fi'il. Berubah makna. Maknanya huma zahaba panjang 2 harakat. Gitu. Kemudian hum pula. Hum ni untuk ramai lelaki. Fi'il madhinya kita tambah waw di hujung. Tambah selepas pada ba. Zahabu. Hum zahabu. Hum zahabu. Tak. Kalau kita nak tulis boleh dalam ni, tulis je. Kan? Tak ada masalah. Kemudian hiya pula. Hiya ni untuk domain satu perempuan. Hiya. Fi'il zahaba tadi kita tambah ta. Ta maftuhah. Tak, kita panggil tak? Ya, ta maftuhah. Jadi bunyinya zahabat. Zahabat. Kan saya tulis kat whiteboard lah, ya. Zahabat. Huma pula, huma yang ni untuk dua perempuan. Kalau huma yang atas tadi untuk dua lelaki.
Umar juga sama. Okey, tapi fi'il madinya tak sama dengan dua lelaki tadi. Kita tambah ta alif. Jadi bunyi dia zahabata. Zahabata. Itu untuk dua perempuan. Kalau zahaba tambah alif saja dua lelaki. Ya. Inilah kaedah secara umumnya kalimah bahasa Arab ni, kalau ta kebiasaan perempuan, tapi bukan semualah. Contoh ta marbutah, kan? Muslimatun, perempuan. Ya. Ya. Nak kata confuse sangat tak juga. Sebabnya Hamzah, nama orang lelaki Hamzah. Sayyidina Hamzah. Kan? Confuse sangat dah ke? Ya. Kemudian hunna ni untuk ramai perempuan. fi'il madi tadi kita tambah nun di hujung dia. Jadi dia akan bunyi mana? Zahabna. Zahabna. Kalau ramai lelaki tambah waw zahabu. Ni zahabna. Anta pula. Anta ni untuk awak, seorang lelaki, awak. Ya? Kita tambah ta di hujung dia. Bukan ta yang mati, tapi ta yang berbaris atas. Contoh dia mana? Zahabata, raja'ata, akalta, syaribta. Gitu. Untuk lelaki. Kemudian antuma ni untuk dua orang lelaki pula. Kita tambah tuma di belakang ni. Tuma. Apa dia? Zahabatuma, raja'tuma, qara'tuma. Tak kira lah. Akal tuma. Maka jadilah ayatnya bunyi awak dua orang lelaki telah pergi keduanya. Zahabatuma. Kemudian antum. Antum ni untuk ramai lelaki. Antum zahabatum. Ada sallaitum, telah sembahyang oleh kamu. Sumtum, puasa kamu. Anti pula kita tambah ta bagi bawah. Zahabati, raja'ati, qara'ati. Antuma pula untuk dua perempuan. Kita tambah tuma di belakang. Serupa dengan dua lelaki. Jadi fi'il madhi untuk dua lelaki dan dua perempuan adalah sama. Sama. Macam mana nak cam dia, kena tahu cerita di atas. Ibarat kata cerita tu kan, panjang cerita dia, kena tengok tajuk cerita di atas. Cerita dua lelaki ke cerita dua perempuan, ataupun boleh juga dua lelaki, seorang lelaki, seorang perempuan, boleh berlaku. Itu kita namakan siyakul kalam, berdasarkan pada ayat cerita. Antunna untuk kamu ramai perempuan, kita tambah tunna belakang. Zahabatunna, zahabatunna. Kemudian ana ni untuk siapa? Saya. Sama ada lelaki atau perempuan. Kita bangsakan diri kita kepada saya. Ana zahabatu, sama ada dia lelaki atau perempuan. Ana zahabtu ataupun dia perempuan. Nahnu kami. Kita tambah nun alif di belakang dia. Nahnu zahabana. Cuba tengok pada hunna dengan nahnu. Apa beza dia? Hunna untuk ramai perempuan dengan nahnu untuk kami. Apa penambahan dia? Ya, kalau hunna tak ada alif, hunna zahabna, gitu saja. Kalau nahnu, nahnu zahabna. Itu beza dia. Okay? Boleh? Itu namanya fi'il madhi. Kita panggil tasrif. Dalam bahasa Arab dipanggil tasrif. Tasrif. Ini ada tak kertas saya bagi? Ada ya? Ada? Cuba tengok. Mudah-mudahan kita memudahkan hal ini. Ya? Memudahkan. Gambar jari ni. Gambar jari yang saya bagi ni adalah tasrif fi'il madhi. Tasrif fi'il madhi. Cuba tengok anak jari kelingking. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alas, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna, fa'alna, fa'altu, fa'alna, fa'altuma, fa'altuma, fa'altuna, fa'alti, fa'altuma, fa'altuma, fa'altuna, fa'altu, fa'alna, fa'alti, fa'altuma, fa'altuna, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altuna, fa'altuma, fa'altuna, fa'altuma, fa'altuna, 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 fa'altuna
Okey, sekarang ni kita tukar fa'ala jadi zahaba. Cuba baca sama-sama. Zahaba. Zahaba, zahaba, zahabu, zahabat, zahabata, zahabana, zahabata, zahabatuma, zahabatum, zahabati, zahabatuma, zahabatunna, zahabatu, zahabana. Okey. Cuba kita masukkan domain dalam ni, ingat tak? Huwa. Ya? Huwa masuk ke fa'ala dulu. Masuk ke jari kelingking dulu. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Jadi ruah domain dengan ruah fi'il tu sama je. Mudah-mudahan mudahkan kita sikit. Dia ada gambaran sikit kat otak kita. Kan? Okey. Okey, saya bagi satu soalan ya. Tengok jari saya. Saya buat fi'il kat sini. Saya buat fi'il kat atas sekali, jari kelingking ni. Raja'u. Raja'u. Apa padanan domain dia dengan raja'u tu? Betul? Hum. Hum. Sebab kita kira balik. Wa, huma, hum. Okey. Saya tak tunjuk jari lah. Ya. Kalau saya buat ayat akal tu, kita bayangkan duduk kat jari mana? Akal tu duduk mana? Apakah domain padanan dengan domainnya? Akal tu. Ana. Okey, cuba tunjuk jari duduk mana? Betul, sini. Tengok ya, saya kira ya. Ambil akala. Akala, akala, akalu. Akalat, akalata, akalna. Akalta, akaltuma, akaltum. Akalti, akaltuma, akaltunna. Akaltu. Sini. Ibu jari bawah sekali ruas. Akaltu. Kalau kita serabut domain benda guna akal tu, kita cari huwa balik. Nabi tadi dah dapat start kan? Cari huwa balik. Ambil kira daripada sini. Tanda sini akal tu duduk sini. Ambil sini. Wa huma hum. Ya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana. Dia mesti kena tempat sama. Okey. Okey. Okey, saya bagi satu ayat lagi. Raja'tum. Raja'tum. Cuba tunjukkan duduk jari mana. Kemudian pasangkan dengan domain tu. Pertama, tunjukkan duduk arah mana ruas ni. Raja'tum. Kemudian kita ambil domain, sesuaikan dengan raja'tum. Duduk jari mana? Raja'tum. Betul. Jari tengah atas sekali. Jari tengah atas sekali. Kalau kita lupa, kita ambil daripada awal dekat jari kelingking, raja'a bunyi dia. Kemudian kita kira sampai jari tengah tadi. Raja'a, raja'a, raja'u, raja'at, raja'ata, raja'na, raja'ta, raja'tuma, raja'tum. Raja'tum. Kat sini raja'tum. Kan? Benda raja'tum domi tak ingat pula. Ambil huwa balik. Huwa huma hum. Ya huma hunna. Anta antuma antum. Antum raja'tum. Bagi saya mudah sikit lah. Nampak bagi saya lah. Kita guna kat dah tu. Okey. Satu lagi soalan. Cuba main. Cuba ambil satu fi'il apa? Syaribati. Minum. Syaribah. Syaribati. Daripada kalimah syaribah, minum. Duduk jari mana? Syaribati.
syaribati. Jari telunjuk ruas bawah sekali. Jari telunjuk ruas bawah sekali. Syaribati. Benda padanan domain dia tak apalah, kita kata tak ingat lah. Ambil huwa boleh. Huwa huma hum, ya huma hunna, anta antuma antum, anti syaribati. Ingat tak? Okey, ingat tak? Dulu saya ada kata kan, jari ini untuk lelaki, betul? Satu orang lelaki, dua lelaki, ramai lelaki. Jari manis untuk lelaki, perempuan. Perempuan. Satu perempuan, dua perempuan, ramai perempuan. Jari tengah untuk lelaki pula. Balik semua lelaki. Satu lelaki, dua lelaki, ramai lelaki. Jari telunjuk perempuan pula. Satu perempuan, dua perempuan, ramai perempuan. Buat serang-seli je. Laki perempuan, laki perempuan. Senang je. Laki perempuan, laki perempuan. Jari ibu jari saya, kami. Boleh laki, boleh perempuan. Saya, kami. Maknanya kita ingat tempat, kita boleh cam melalui tempat. Dan tapi jangan lupalah dia punya tasrih domain tu. Satu kena ingat lah, kira balik. Dan jangan lupa tasrih fi'il madhi. Kalau lupa tu tak dapat juga lah, kan? Jangan lupa fa'ala tu ni asas dia fi'il madhi, fa'ala ni. Fa'ala, fa'alu, fa'alas, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Kemudian kita tukarlah fa'ala ni kepada perbuatan yang lain pula. Zahaba ke, roja'a ke, qara'a, syariba ke, jalasa ke. Jalasa duduk, kan? Okey. Satu lagi ya. Jalasna. Belakang nun tu tak ada alif. Nun tu tak ada alif. Duduk jari mana? Jalasna. Ingat ya, kira start daripada anak jari. Kira start daripada anak jari. Jangan kira daripada jari, kira daripada sini dulu. Jari apa? Jari? Ambil jalasa. Ambil jalasa dulu. Jalasu, jalasat, jalasata, jalasna. Jari manis atas sekali, jalasna. Domain pula lupa, kan? Makna domain lupa. Ambil huwa balik, kira balik. Huwa huma hum, ya huma hunna, hunna jalasna. Tak ingat pula hunna ni laki ke perempuan? Kira balik, laki perempuan. Tak ingat pula bilangan seorang ke dua orang, ramai. Kira balik, seorang, dua orang, ramai. Jadi bagi saya lah, dia mudahkan sedikit bagi kita. Betul? Tapi kenalah ingat juga poin-poin yang penting tu. Apa dia poin ni? Pertama, domain tu jangan lupa. Huwa, huma, hum tu. Satu. Kemudian fi'il madhi, fa'ala, fa'alu, jangan lupa. Mana kita boleh fikir lah, kita panggil boleh cari lah, ya? Kita kira domain, contoh tadi apa? Jalasa tadi, tiba-tiba jalastum. Wah, kat mana pula lelaki perempuan? Kita kira jalastum kat sini. Jari telunjuk atas sekali, jalastum. Dah kita tak nampak pula ini lelaki ke perempuan? Dah, lelaki perempuan, lelaki perempuan. Kan? Berapa orang jalastum, kira balik, seorang, dua orang, ramai. Kan? Mudahkan kerja kita. Jalastum. Lepas tu kita nak gunakan domain mana jalastum ni? Kan? Ambil huwa balik, kira balik. Huwa huma hum, ya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna. Saya silap letak tadi. Jalastum sini. Sorry. Silap letak jalastum. Sini ya. Jalasa, jalasa, jalasu. Jalasat, jalasata, jalasna.
jalasta, jalastuma, jalastum. Jalastum sini. Jari tengah atas sekali. Ya, untuk laki. Okey, laki, perempuan, laki. Laki. Kemudian tak ingat pula dhamir jalastum ni dhamir mana kan? Ambil huwa balik. Wa huma hum, ya huma hunna, anta antuma antum. Antum jalastum. Baik. Maknanya itulah padanan di antara dhamir dengan isim dan juga dhamir dengan dhamir dengan fi'il madhi, dhamir dengan fi'il madhi yang kita belajar sebentar tadi, dan pada wa'ibad tadi dhamir dengan isim. Dhamir dengan isim tu cara dia. Yang ini dhamir dengan fi'il madhi, akan datang dhamir dengan fi'il mudhari'. Huwa tu dia duduk begitu saudara, sama tempat dia, huwa huma hum sampai ananan sama. Cumanya akan datang fi'il mudhari' tu dia tak sama dah dengan fa'ala, fa'alu. Kita kena pakai yang lain pula. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, yang tu. Taf'alu, taf'alani, yaf'alna, taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alna, af'alu, naf'alu, yang tu pula. Dhamir dia sama ni, satu ruas. Mana katalah kita kira-kira kan, yaf'alna, kita kira sini, yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Laki ke perempuan? Perempuan. Berapa orang? Ramai. Ambil dhamir. Wa huma hum, ya huma hunna, hunna yaf'alna. Maknanya kita kena ingat tasrif fi'il mudhari'. Kemudian dhamir ni tak risau dah, dia duduk kat mana cari dhamir. Af'alu pula, af'alu kita kira-kira duduk sini. Af'alu, siapa ni? Dhamir untuk saya kan? Ana, kira balik kalau tak dapat. Ana af'alu. Kalau tukar kalimah lain, ana ajlisu, ajlisu, ana ajlisu, maknanya saya sedang duduk. Sebab fi'il mudhari' itu dia melambangkan perbuatan sedang. Kalau fi'il madhi tadi kita kira jalasa, 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 jalasu, jalasat, jalasata, jalasna, jalasta, jalastuma, jalastum, jalasti, jalastuma, jalastuna, jalastu, ana jalastu, saya dah duduk, dah lepas. Perkara dah berlaku. Kalau saya sedang duduk, ana ajlisu. Jadi kita gunakan fi'il mudhari'. Itu cara dia. Okay? Boleh? Jadi insyaAllah lah akan datang kita akan masuk yang baru, tasrif fi'il mudhari' pula. Dhamir itu tak risaulah, kita dah dapat dah. Tasrif fi'il mudhari'. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka as-sabata fil amri wal 'azimata 'al rushdi wa nas'aluka mujibati rahmah wa 'azaima maghfirah. ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والله أعلم بالصواب.